manusia datang ke masjid agak lambat untuk berkumpul, maka Nabi melambatkan sembahyang Isyak. Soalan, kenapa dilambatkan? Kenapa dilambatkan? Sebab Nabi nak bagi peluang kepada para sahabat supaya mendapat pahala yang besar kerana menunggu sembahyang didirikan. Dan ini disebut oleh para fuqaha, termasuk oleh Imam Syamsuddin Al-Kirmani dalam syarah Sahih Bukhari, yang mana dia kata apa? Dia kata maksudnya hadis tadi menunjukkan bolehnya melewatkan sembahyang Isyak jikalau diketahui bahawa orang ramai mempunyai kemampuan untuk menunggu sembahyang. Kan? Kalau kita tengok orang ramai ni dah sanggup untuk tunggu untuk sembahyang, untuk bagi peluang kepada mereka untuk mendapat ganjaran fadilat menunggu sembahyang. Kalau mereka sanggup, sebab menunggu solat untuk didirikan pahalanya sama seperti mengerjakan solat, sama. Agak-agak zaman kita boleh buat tak lagu ni? Saya kuliah, tunggu sampai 8.47 masuk Isyak. Nanti nampak orang masuk, 4-5 orang, 10 orang masuk nak sembahyang Isyak kan? Kita bagi lambat lah malam ni. Kan? Agak-agak jadi apa tuan-tuan? Kat belakang tu puas, dia duk kata kat ustaz macam-macam. Apa ustaz gila mikrofon? Dia pun panggil ustaz gila mikrofon. Kan? Tak faham-faham lagi, orang duk berdiri dah. Tepi pintu apa semua dah 10 orang, 20 orang masuk. Tak faham-faham. Setengah ustaz ni pula tuan-tuan, dia tak reti. Dia tak reti, orang dah berdiri penuh tu, pantang dapat mikrofon. Dia lajak lagi setengah jam. Kan? Jadi tengok keadaan. Kalau suasana wakil tempat kita tak sesuai, jangan buat. Kan? Tengok kepada situasi. Kalau sesuai, kalau dia berkata tak apa ustaz, silakan ustaz. Silakan ustaz, buat pergi. Apa? Tuan-tuan nak dengar cerita tak saya? Ni cerita lama lah, sebelum saya pergi UK dulu, ni tahun 2007, 2008 rasanya. Saya khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat saya zaman muda-muda, ni tua dah. Kan? Dah 53. Ni cerita zaman umur 30-an kot rasanya. Zaman muda ni tuan-tuan, sampai orang buat report polis saya khutbah tuan-tuan. Sampai orang buat report polis. Yalah, jenis semangat, pegang tongkat tu katok lantai, bam. Masjid pula masjid kayu. Bukan masjid batu, masjid kayu. Saya duduk khutbah pasal apa, cerita Khalifah Mu'tasim dak pergi hantar tentera untuk mempertahankan maruah wanita Islam. Anak muda kita hari ni bawa motor, dia yang pergi rogol budak Melayu. Saya buat perbandingan Khalifah Mu'tasim zaman dulu dengan orang Melayu Islam kita zaman lah. Zaman Khalifah Mu'tasim dulu, dengar sahaja ada perempuan Islam yang ditertawakan, yang diaibkan maruah dia hantar bala tentera. Kita hari ni bukan kita hantar bala tentera, kita yang cabul kehormatan gadis kita sendiri. Kita yang rogol dan memperkosa, yang buat naya kepada gadis-gadis Melayu Islam kita. Itu je saya kata. Saya tak kata kat siapa-siapa. Tiba-tiba adalah polis pencen mana tak tahu. Dia terasa tuan-tuan. Dia pergi buat report dekat IPD ke kat balai, saya dah lupa lah. Sampai pihak masjid bagi tahu bahawa ada report. Padahal saya tak kata kat siapa. Secara umum yang hang terasa tu pasal apa? Siapa makan cili dia rasa pedas, betul tak? Ini masalah dia. Jadi yang saya nak cerita kat tuan-tuan, zaman muda dulu memang seronok lah khutbah ni. Jadi masa saya khutbah di Penang, ada satu masjid di Penang, satu mamu ni tuan-tuan, dia duduk berdiri depan pintu masjid. Saya duduk tengah khutbah, masa tu saya ingat lagi 1.50 lebih. Kan? Biasa saya pukul 2 saya stop lah, pukul 2 kita stop sebab orang kerja. 1.52 ke 1.53 saya ingat lagi. Mamak ni dia angkat jam dia lagu ni tuan-tuan. Apa punya mamu dia. Dia mungkin dia nampak saya ada gear 7, baru masuk gear 2. Dia kata nak sampai gear 7 lambat lagi ni, biar aku bagi warning dulu. Dia tunjuk jam dia buat macam tu. Mamak ni, saya kata apa mamak ni. Saya duduk tengok jam baru 1.53, 1.52, 1.53. Bukannya saya takkan lajak kalau khutbah Jumaat. Tapi itu contoh kan. Jadi kita janganlah sebab khutbah Jumaat kita lajak sampai 2.30. Orang kerja kilang nak masuk pejabat dan sebagainya, kita kena ambil kira tuan-tuan. Kena ambil kira. Kalau macam di Qatar, saya pergi ke Qatar, almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi, khutbah dia lama. Dekat sejam khutbah dia. Kita khutbah di Malaysia ni tak ada sejam. Paling lama pun setengah jam. Itu paling lama dah. 40 minit. Biasanya 20 minit, 30 minit macam tu kan. Jadi kena tengok keadaan. Kena tengok kepada keadaan.